Hai, Mak Esa. Ya, bos. Woi, kereta baru ke Mak Esa? Bos jangan tanya ni kereta siapa, bos. Yang penting kereta ni ada lipas, bos. Hai, Mak Esa. Aku tak pernah nampak kau bawa kereta ni. Biasa kau bawa kereta biasa kau. Myvi kau. Ini hari kereta siapa ni kau bawa Bos, ni? jangan tanya ini kereta siapa, bos. Yang penting kereta ni memang ada lipas. Jujur dengan aku. Ni kereta siapa? Bos, Ah. jangan tanya ni Jujur, memang. jujur dengan aku kereta siapa? Bos, malam tadi, bos. Bos jangan tanya ni kereta siapa. Malam tadi. Malam tadi, okey. Malam tadi saya keluar dengan kawan saya. Dalam pukul 12 macam tu, bos. Hai. Lepas tu, bos. Ah. Saya duduklah kat sebelah, bos. Tiba-tiba Okey. lipas lalu, bos. Lipas lalu. Lipas lalu, bos. Kalau dalam kereta kau ada lipas, aku recommend kau pakai Easy pembasmi lipas ni. Ini pembasmi lipas, bos. Pakai ni. Saya pakai ni, bos. Okey, cara pakai dia, mula-mula sekali start dulu enjin kereta. Start enjin kereta dulu. Bagi kita. Okey. Lepas Okey. tu kan on aircon full volume lower. Cover volume lower. Okey. Goncangkan lutut Easy tu. Goncang. Lepas tu? Uish, dia macam. Okey. Lepas tu kat sini? Lepas tu tekan. Wow. Lepas tu keluar. Kalau saya duduk dalam tak boleh, bos? Jangan. Kau kalau duduk dalam dengan kongkos ke jalan. Oh, ya. Ini biarkan 15 minit. Oh, 15 minit 20 je? minit lagi baik. Nanti keluar lipas saja tengok hasil dia. Intinya Cak, lepas ni kalau kau dapat kereta yang ada banyak lipas, kau gunalah Easy untuk basmi lipas dalam kereta dia. Ini free ambil saya? Ini yang ni untuk kau bayar kan. Lepas ni kalau kau nak beli kau kena dapat dekat beg kuning. Beg kuning? Beg kuning. 160. Tengok kat beg kuning tu. Aku rasa seller tu salah tak harga tu. Bos ni